Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Cik Ya. Kali ini Cik Ya ingin kongsi cara mohon bantuan bingkas 2026 secara online. Tapi sebelum tu boleh subscribe channel Cik Ya sebagai sokongan. Okey, cara membuat permohonan bantuan bingkas 2026 boleh dibuat melalui aplikasi Selangkah. Okey, macam biasalah mula-mula kita muat turun dan daftar akaun Selangkah. Kita buka dulu Play Store dan App Store dalam telefon kita. Kemudian kita buat carian Selangkah. Okey, kita pastikan kita ambil logo yang rasmi ya. Lepas tu kita klik muat turun ataupun install. Lepas dah siap kita muat turun, kita buka aplikasi Selangkah ni, kemudian kita daftar akaun terlebih dahulu. Kita klik yang ni, daftar baru. Seterusnya kita dibawa ke paparan yang ni. Dekat sini sila masukkan maklumat yang diminta. Kita masukkan nama penuh kita, seterusnya nombor telefon. Sila pastikan nombor telefon yang betul ya, sebabnya nombor OTP akan dihantar melalui nombor telefon ini. Seterusnya kita cipta kata laluan dekat sini. Lepas tu kita perlu buat pilihan bahasa ini. Yang ni kita tip je dekat kotak yang disediakan ni. Bila dah siap, kita tip pada kotak kecil ni sebagai tanda persetujuan mengikut terma dan syarat. Lepas tu kita klik hantar. Seterusnya, kita perlu sahkan nombor OTP yang dihantar ke nombor telefon yang kita isi tadi. Kita buka mesej yang dihantar, kemudian kita semak nombor OTP yang dihantar. Seterusnya, kita masukkan dekat sini. Lepas tu, kita klik seterusnya. Okey, dekat sini kita perlu klik yang ni, daftar. Okey, dekat sini kita perlu buat pengemaskinian profil. Dekat sini kita perlu isi semua maklumat yang diminta, terutamanya yang bertanda star merah ni. Kita isi satu-satu, kemudian kita klik kemaskini. Seterusnya akan keluar status macam ni, berjaya kemaskini. Lepas tu kita akan dibawa ke paparan yang ni. Dekat sini kita lihat daftar akaun Selangkah dah selesai. So kita perlu buat permohonan pula. Okey, untuk buat permohonan ni, kita klik yang ni, buat permohonan. Lepas tu, kita perlu isi semua maklumat yang diminta. Dekat bahagian sini juga, ada maklumat berkaitan syarat kriteria permohonan. Okey, syarat yang pertama ialah warga negara Malaysia. Yang kedua, mestilah pemilih berdaftar di Selangor. Ketiga, mestilah pendapatan bulanan isi rumah RM5,000 dan ke bawah. Dan yang keempat, lahir di Selangor ataupun menetap lebih 10 tahun di Selangor. Dan last sekali, ada tanggungan anak minimal 2 orang berusia 18 tahun dan ke bawah. Okey, bila dah siap baca semua syarat tu, kita dah boleh isi butiran peribadi. Kita perlu isi semua terutamanya yang bertanda star ini. Kemudian kita perlu isi butiran kediaman. Lepas tu kita perlu isi juga butiran perhubungan. Seterusnya kita perlu isi maklumat butiran perkahwinan. Bila dah siap isi semuanya, kita tip pada kotak kecil ni. Kemudian kita klik hantar. Seterusnya kita dibawa ke paparan ini pula. Dekat sini kita perlu isi maklumat butiran pekerjaan dan juga butiran pendapatan. Bila dah siap isi, kita klik hantar. Seterusnya, kita akan dibawa ke paparan ini pula. So, dekat sini kita perlu isi maklumat anak jagaan kita. Kita klik dekat sini bahagian tambah anak ni untuk kita masukkan maklumat anak jagaan kita. Kita klik dekat sini, lepas tu kita isi maklumat yang diminta seperti nama penuh, nombor my card ataupun nombor surat beranak,
Seterusnya, kita isi juga hubungan tarikh lahir dan juga umur anak. Lepas tu, kita isi juga pendapatan anak jika ada dan kita tik dekat sini status anak sama ada OKU ataupun tidak. Lepas tu, kita muat naik dokumen seperti salinan MyKad, salinan surat beranak dan juga dokumen lain-lain yang berkaitan. Kita klik dekat choose file ni untuk kita muat naik dokumen daripada galeri telefon kita. Bila dah siap, kita klik simpan. Seterusnya, kita ulang proses yang sama untuk anak-anak yang lain. Kita isi sehingga selesai. Bila dah siap isi semuanya, kita klik hantar. Seterusnya, kita isi pula maklumat berkaitan bantuan. Jika kita ada terima mana-mana bantuan, kita tik je dekat kotak yang disediakan ini. Lepas tu, kita klik hantar. Seterusnya, kita dibawa ke paparan senarai semak dokumen ini. Dekat sini, kita perlu semak balik maklumat yang kita isi tadi. Jika ada lagi dokumen yang kita tak hantar, kita boleh je hantar dengan klik dekat bahagian choose file ini. Kemudian kita pilihlah dokumen yang kita nak hantar dekat galeri telefon kita. Bila dah selesai upload dokumen semuanya, kita klik hantar permohonan. Seterusnya, kita dibawa ke paparan perjanjian perlindungan data peribadi ini. So, dekat sini kita baca dulu, kemudian kita tik pada kotak kecil ni. Lepas tu, kita klik hantar. So, kita dah pun selesai mohon bantuan bingkas ini. Seterusnya, kita tunggulah proses semakan yang akan diberitahu status permohonan, biasanya dalam tempoh 7 hari hingga 30 hari bekerja. Jika permohonan kita lulus, kita akan menerima notifikasi SMS dan dalam aplikasi bingkas ni, kita juga akan menerima e-dompet bingkas bernilai RM300 sebulan yang akan dimasukkan dalam aplikasi ini. Okey, itu sahaja perkongsian